Okay, dah start. Dah. Halo. Kita sekarang dekat homestay Di Makmur dekat Mersing. Mersing, yes. Tengok situ, So rumah ni dekat lah dengan pantai. literally tepi pantai lah. Tepi pantai lah. Boleh nampak jalan pantai. kaki ke pantai. Itu Tioman ini. Okay, so mari kita tengok dalam tu ada apa. So ini car porch dia. Boleh muat 2 kereta kalau Bagi tahu nama pakai. dia. Dah. Dah, ada bagi tahu. Homestay di Makmur. Boleh boleh. Ya. So ini unit 2. Kita punya Dia dua. gaya few unit lah. Ini miskin tapi kumpul. Tapi boleh ni boleh guna juga. Why you want to use this for Tak tahu lah. I don't know. So dia ada pool. Boleh boleh lah. Boleh. Bagi dia. Dia punya lah. Dekat Swiss. Tunjuk Swiss apa semua. Oh, Is it air masin? Takut. nampak macam masih. Why? Tu lah. Okay, so masuk rumah. Ni boleh petang tengah hari guna tak panas. Itu panas. Sekarang janganlah. So kat luar ni ada meja untuk makan. Dia ada tu BBQ tu. Tu boleh guna. Ya ke? Boleh. Dia still sama cuma yang ni kaya, Mat. studio. Eh? So dia ada tempat. So boleh buat BBQ kat sini. Tapi boleh kena beli arang juga. lah. Betul lah kak. Hari weekday. Wah, dia pun pakai benda yang kau beli. Dah 2 kali dah nampak benda ni. Masih tak digunakan 2 kali dah. Sebab tak reti nyalakan api. Benda tu belajarlah nyalakan api. Arang je lah, kena arang. So dia meja lipat. Ni Ayo. boleh PA kat luar kan. Masuk. So kita punya unit 2. Homestay di Makmur. So kat dalam ni dia dekat ruang tamu tak ada aircon lah. Tapi dalam bilik ada aircon. So dia ada TV, wifi pun ada. Dia ada TV box eh? TV box. My preview lah. Bukan. Oh. Digital TV. So ada sofa. Dan ada meja makan. So ada peti ais. Peti ais tu banyak barang. Peti ais dia penuh dengan barang. Ada kurma. Okey lah. Boleh guna ke? Tak sure katanya. And then dia ada stove. Oh, ada washing machine. Ada stove. Tengok ada ke? Ada periuk semua. Ni boleh tengok ni. So ada boleh. dalam. So ada rice cooker. So ada kowe. Ada rak pinggan. Tak ada. Ada washing machine. So di bilik Ni nombor 1 master bedroom. tak ada master, sama je. Tak ada. So dia ada aircon lah. Dia ada tilam juga. Extra tilam. Ni single bed. Dalam ni tak ada apa kosong. Ada ionizer. Ionizer. Aircon ionizer. Dan ni bilik nombor 2. Aircon ruang dia tak. Lepas tu dia ada katil queen bed dengan single. Okey. Belum. Dalam mari. Iron board pun ada juga. Iron board. Ada bantal extra. Nak laci ni. Laci lukisan. BFF siapa tu? Tak tahu. Kosong. Dan dia ada bagi
Reset. So, maybe ada banyak nyamuk. Tak tahu. So, ni tandas. So, tandas. Wah, agak besar ke tandas. So panggil dua orang. So, dia bagi sabun juga. Sabun. Tu je. Tisu dia bagi. Tisu ada. Oh, tisu tak. Tisu tu ada tak ada. So, Ni semua dia bagi dah. Dia pakai di situ. dah tadi. Dia ada banyak barang. So, tu je. Itu je lah. Okay. Aku siap dia ni. Dari kuih. Yalah. Tu yang kita perlu kan. Biar air dia besar. Okay. That's all. Sekejap, ada internet tak? Sebelum bagi makan. Ada. Ada. Okey. Internet ada. TV fungsi? Mesti tadi buka. Washing machine ada. Parking ada. It should be lebih 8.5. 9.5 lah. Dan bilik bawah kamar. Okay, itu saja. Okay, saya. Bye. Bye.